Jadi itu di antara makna Al-Quran. Maka kita nak tanya hari ni, yang keempat, daripada diturunkan kepada engkau itu bermaksud kita ada satu tugas berat. Bagaimana nak turunkan Al-Quran, nak landing ataupun nak daratkan Al-Quran itu, nak letak atas diri kita supaya Quran itu nuzul dalam diri sungguh. Jadi soalan sekarang, hafal boleh, baca boleh, mengajar boleh, tafsir boleh, tapi benda tu ada tak dia punya inzal tu dalam diri kita? Rasa ke tak Quran tu besar? Kita nak tanya, rasa ke tak? Itu cabaran kita. Sebab tu dia guna diturunkan kepada engkau. Jadi apakah identiti Al-Quran? Kebesaran, ketinggian, kemuliaan, kesucian, dan dia adalah dari alam ghaib, bukan dari alam kita. Jadi artinya ni kita duk baca ni, dia dari alam lain. Maka setiap kali kita buka Quran, kita berinteraksi dengan alam maha tinggi. Biar berasa gitu, biasa macam tu. Maka sebab tu dia panggil diturunkan kepada engkau. Dan wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan juga sebelum engkau. Jadi maknanya Allah Ta'ala kalau nak kira sini, apa yang diturunkan sebelum engkau tu ialah hak zahir, Taurat dan Injil dan Zabur. Betul tak? Taurat, Injil, Zabur dan suhuf Nabi-Nabi dulu. Itu dia. Jadi benda tu juga tak disebut. Kalau nak ringkas boleh tak? Walladzina yu'minuna bil Qur'ani wat Taurati wal Injil. Sedap juga bunyi. Apa tak kata gitu? Sebab dia tidak nak sebut zat. Masalah hari ni, inilah sebenarnya cara penerimaan Al-Quran. Ana nak tanya ni hari ni. Cuba kita tanya diri kita. Orang lain biar. Sejauh mana setiap kali kita pegang Quran, kita ambil Quran, kita rasa kita sedang berurusan dengan sesuatu yang datang dari Allah, datang dari tempat tinggi. Sejauh mana kita berasa? Tapi kalau kita berurusan dengan hadiah ya. Hadiah pula manusia je beri. Betul tak? Kalau suami beri tak apa lagi, ada anak beri tak apa, ayah beri tak apa. Ini barulah gawe beri. Faham gawe? Orang Sia panggil apa gawe? Fair. Oh, bahasa Inggeris tu. Ke bahasa Thai? Sia. Jadi hanya sekadar kekasih je beri. Tu pun tak tahu lagi jadi kedok. Tapi kalau Allah sayang. Betul ke tak? Apa kalau orang beri kita suka. Beri pula apa dia? Kain, kuih, makanan. Gitu je. Bukan boleh menjamin masuk syurga ke tak. Tapi kita hargai tak dia? Oh tak boleh ni, kena tak tinggi ni. Ambil sapu hari-hari ni. Tu nak cerita. Bapa bila makhluk kita rasa mulia. Tapi bila hak Quran Allah bagi, kita rasa biasa. Nak tanya. Ni, handphone dengan Quran. Hak mana kita bawa semua? Ada dia kata apa? Dalam handphone pun ada Quran juga. Tapi nak tanya, hak mana buka dulu? Hak mana buka dulu? Oh, buka benda lain dulu. Tak, saya cerita tu, benda tu berlaku pada saya. Nak tengok, dengar. Nak tengok waktu solat asar. Tapi entah tak kenapa keluar mesej. Kami mesej kan selalu keluar kat skrin tu. Kita pun baca tu tak ingat ada waktu solat. Kita pun apa benda tekan siap. Bila dah buka tu, lepas tu aku tadi nak tengok ke apa, dia jadi gitu. Selalu otak kita jadi hilang fokus. Sebab tu ada seorang pakar dia kata, benda ini, ni handphone yang kita duk pakai ni, kalau kita tak pandai kawal, dia mengandungi unsur sihir dalam bentuk teknologi yang boleh mengalih perhatian kita, otak kita, perasaan kita. Tu, benda tu.
Sebab itulah sihir tak sihir, orang sanggup beli iPhone berapa ribu lah ni Malaysia. iPhone yang terbaru 5,000, hal 8,000 dah. Jadi manusia sanggup beli hanya kerana benda tu.